Okey, tukang profesional dia akan segala kerja dia boleh buat. Cuma harga. Okey, customer ni dia baru start nak buat perabot Okey, masalah dia ni biasa tapi dia tak ada masalah ni boleh settle punya. Dia beritahu mengkomplain nak lekatkan benda ni sini. Dia nak magnet dia kata. Dia cuba buat sendiri, tak boleh. Sampai hancur dia punya ni. Okey? Okey, baik. So apa yang kita buat? Tengok tukang profesional. Nanti kita cat nantilah. Saya akan tunjuk hasil dia. Magnet ni biasa je jenis macam ni, murah. Okey? Tapi ni profesional dengan tak profesional. Nanti kalau dia sanggup bayar lebih, saya cat lah. Dia paku nampak ni. Macam-macam customer buat sendiri. Okey. Dia tarik pakai jari je. Boleh. Nasib baik boleh. Okey. Kita buang tempat sepatutnya. Mana tempat sepatutnya. Kadang-kadang saya faham kerja-kerja macam ni kita boleh mengamuk. Tapi orang tak tahu. Okey. Nampak tak ni? Dia beli barang dah betul. Okey. Barang ni adalah harga dia sekarang ni RM1.20 lah. Kedai hardware yang mahal sikit. Tapi kedudukan pasang macam ni, sebelum ni dia pasang pakai skru. Memang tak boleh. Dia akan jadi berlanggar. Okey, nak pasang tu kena pakai ni. Dipanggil stapler. Stapler gun tu. Okey, bila kita dah pasang betul, nampak tu dia melekat. Tak tanggal pun, pasang satu je. Customer plan nak tambah dua. Satu boleh dah. Tambah satu bawah, dia genggang kan. Tambah bawah. Lekat kuat ni, nampak ni. Kalau nak buka, ada handle, pasang sini handle, tarik. Nampak tu? Bunyi pun tahu. Kuat lekat dia. Nampak tu? Jangan kuat-kuat. Tutup biasa je tutup. Kan? Sebab engsel ni memang saya faham. Tukang profesional nak pasang pun susah. Engsel ni kalau saya buat balik mahal. Macam ni kadang-kadang kami letak 50, 60. Orang kata mahal. Tapi tak tahu apa masalah dia. Kedudukan putih ni. Putih ni jangan sengit. Faham ni? Bila sengit, bukan sengit. Kena tengok. Video pun macam ni. Nak mencarut. Dah tak jelas. Okey, yang bawah jelas. Okey. Nampak ni. Dia ini jangan pakai skru. Memang tak lekat. Sini. Okey. Dia sengitkan sikit. Nampak tu? Sikit je saya sengit. Nampak tu? Sengit sikit je. Tapi kesan ni tengok. Tadi yang customer tu buat tak boleh. Ni dihantar sampai ke sini. Saya cakap dah kalau kami datang 50-60. Berapa nak kira benda ni? Ini murah tapi cara pasang, teknik pasang. Sebelum ni kayu ni dia dah pasang dah. Dia rekod idea saya tapi dia tak cerdik lagi. Tak tahu lagi. Sebab tu saya cakap harga profesional tu mahal. Saya beritahu. Okey, dah rapat cantik lah. Nampak tu rapat. Tak ada serangga masuk pun. Okey, sekejap lagi. So apa-apa nanti boleh bagi tahu saya. Alright.